Go! Maju sikit, maju sikit. Stand by. Go! Depanlah sikit, bosku. Pergi mana ni? Lama sangat. Alah, biasalah. Kemas rumah dengan masak untuk awak. Awak masak apa hari ni? Stand by, rem-rem sikit. Najib Red Bull. Apa dia nak daripada aku ni? Zack, Fahal, kau datang sini nak tangkap aku. Tangkaplah tangkap. aku datang nak minta bantuan kau, Zack. Seorang anggota datang untuk meminta bantuan kepada seorang penjenayah. Kau tak malu ke? Itu dulu. Sekarang aku bukan anggota lagi. Aku harap kau boleh tolong aku, Zack. Tolong apa? Ready? Go! Kau je yang aku rasa boleh bantu aku. Dah, kau jangan libatkan aku lah. Hidup aku dah tenang sekarang. Kawan kau dari kecil, sekarang diperlukan bantuan kau. Apa? Cik Siti, dia masih hidup. Sekarang dia ada kat hospital. Cuma keadaan dia kritikal. Keadaan dia sekarang 50-50 dan kita kena cari duit sebanyak-banyaknya untuk dapat selamatkan dia. Nak race apa macam tu? Ready? Bonek tak tutup kan kejap pun Aku lagi. yang nak raise kau yang buat aku mahal. Sebab tu aku minta tolong kau untuk bebaskan Jamal. Esok dia pindah penjara. Dan itulah peluang kita untuk bebaskan Jamal. Fikir-fikirkanlah aku beralih, Zack. Ladies and gentlemen. Alah, sebabnya nak ambil tempat biru tu starting tak cun lah. Yang joki muda baru habis sekolah. Memang macam tu. Cikgu sampai, gerak guys, gerak guys. Siapa pula yang report kita lomba harap macam ni ni? Din, jom gerak cepat Din. Din. Lagu tinggalan kau. Berita aku tu. Rosli. Baik. Faham kau tak lari? Nak lari buat apa? Bukan saya ada kereta pun. Lagipun saya mana ada lomba haram. Macam ni Nadine, kau nak kereta tu balik kan? Kalau kau nak kereta tu balik, aku boleh tolong kau. Tapi kau kena tolong aku. Macam mana? Saya tak faham kerja apa yang tuan maksudkan. Aku perlukan bantuan kau untuk bebaskan tahanan. Bebaskan tahanan. Saya tak faham tuan. Aku dah tak ada masa nak cerita. Petang ni, kau kena tolong aku. Kau kena turun. Kereta ni, aku bagi kau balik. Kau follow apa yang aku cakap. Baiklah tuan. Tak payah panggil aku tuan. Hari ni aku last jadi anggota polis. Jom, Zack. Dah lama aku berehat. Tiba masanya aku sampai. Akhirnya aku boleh balik dengan ini. Wow. Masuk. Ini tengok je siapa yang datang tu. Hele, hai. Din lah yang datang. Nasib baik ingatkan polis tadi. Apa nak dengan polis membuat aku? Sanggup kau tinggal aku tadi je. Sorry lah. Macam ni ke member? Aku kena tahan dulu. Orang semua ni tak payah lagi terima rempit kalau takut dengan polis. Apa? Nak berani buat, berani tanggung lah. Hele, sembang lah kau ni. Polis tadi tu pergi mana, Din? Macam mana kau boleh dapat ranking kau balik? Ini lah aku nak ceritakan kau ni. Tapi bukan sekarang aku nak cerita. Nanti aku ceritakan kau. Sekarang ni, kau kena keluar aku. Kenapa? Aku tak ada sekejap lagi, kau bawa pergi. Boleh? Kau nak buat apa dengan Kawin? Kau tak payah banyak tanya lah. Nanti kau tahu lah. Aku nak pergi gunting rambut je. Kita jumpa kat highway pukul 3 sekejap lagi. Weh, Din. Kau jangan buat benda pelik-pelik, Din.
Budak ni memang suka buat kerja gila. Orang semua ni tak nak balik ke? Aku nak pergi diesel je. Ada yang nak follow tak? Aku sangat dengan polis sampai tak nak balik nyuruh kat sini. Cakap orang. Kau pun sama. Oh my god. Standby, lori dah sampai. Gerak. Kau lepas gunting rambut bapak tak smart siap. Kenapa pula? Macam pakai tadi tak ah. Ya dah, lihat dulu. Tunggu lori lepas dulu baru kita gerak. Okay, tengok. Let's go. Kita tunggu apa ni, Din? Sampai bila kita nak tunggu? Alah, panaslah. Makin hitam aku macam ni. Tadi kita dah sampai. Lama, polis je, Din. Tolong bagi laluan sekarang. Jangan halang laluan kami. Sekali lagi, tolong bagi laluan. Jangan halang. Assalamualaikum, sawadikap. Kau nak selamat, kau duduk relax je dalam tu. Aku bagi lah. Salam, boleh tak? Cepat sikit, buat kerja tu. Bahaya ni, cepatlah. Jom. Belak, cepat sikit. Masalahnya aku tengah kerja lagi. Kau datang sini memang nak cari nafas saja. Berani kau tunjuk muka depan aku. Jamal, relax Jamal. Benda boleh bincang Jamal. Aku tak boleh relax dengan orang yang dahsyat bini aku. Bini kau masih hidup. Kalau nak pukul aku, bukan ni masanya. Sekarang kita kena cari cara macam mana nak dapatkan duit untuk buat pembedahan isteri kau. Betul Jamal. Tak guna kita gaduh. Buat macam teruk keadaan. Kat mana CCTV sekarang? Dia ada kat hospital City 2 dan doktor kata kita kena buat pembedahan secepat mungkin dengan kos hospital sebanyak 5M. Doktor kata kalau dalam masa 5 hari tak buat payment,
kemungkinan besarnya Wajib Siti tak dapat diselamatkan lagi. Sekarang macam mana kita nak dapatkan duit sebanyak tu dalam masa 5 hari? Orang semua ikut plan aku. Kereta kat sini semua cun-cun Datuk. Jangan risau, kami akan bagi waranti 5 tahun untuk Datuk. Mana ada kedai kereta nak bagi waranti selama 5 tahun Datuk, kan? Betul tak Datuk? Kereta yang putih ni, nombor 63 ni, berapa harga dia? Kereta kat sini semua cun-cun Datuk. Jangan risau, kami akan bagi waranti 5 tahun untuk Datuk. Mana ada kedai kereta nak bagi waranti selama 5 tahun Datuk, kan? Betul tak Datuk? Kereta yang putih ni, nombor 63 ni, berapa harga dia? Let's go. Jom gerak, korang semua jangan berhenti. Berhentikan kenderaan anda sekarang. Baik anda menyerah diri. Sila turun daripada kenderaan anda sekarang. Keluar daripada kenderaan anda sekarang. Anda akan berhenti. Okey, bos. Guna betul, korang dah plan awal-awal. Wah, tu dia. Hero kita berjaya bawa Lamborghini. Jom, Dik. Masuk. Kau tak payah risau nak jadi sampai baru. Mari, kasih blok ini tepat. Kasih tutup rapat-rapat. Akhirnya berjaya kita dapatkan 4 biji kereta mewah. Sekarang kita akan cari pembeli untuk kereta ni. Jangan risau, saya ada geng dan boleh beli semua kereta ni. Bagus, kalau boleh petani clearkan semua kereta ni. Lebih cepat, lebih baik. Okey, bos. Sekejap lagi saya call kawan saya. Tak payah panggil aku bos. Korang semua kena hati-hati lepas ni. Polis dah mark kita. Baik. Semua anggota aku dah keluarkan. Tapi masih lagi belum boleh tangkap Jamal. Sekarang keadaan dekat sini ni makin buruk ada. Ditambah lagi seorang pengkhianat. Iaitu Haji. Apa langkah yang perlu kita buat lepas ni tuan? Satu-satunya cara ialah tembak mati semua penjenayah ni. Kita dah tak boleh bagi muka lagi. Makin dibiar makin teruk keadaan bandar ni. Sekarang ni aku yakin yang Jamal akan pergi tengok bini dia kat hospital. Letakkan pengawasan sekitar hospital. Dan kita buat roadblock di semua tempat. Terutamanya dekat City 1. Korang boleh gerak sekarang. Baik, Siap, tuan. tuan. Kau tunggu ajal kau akan sampai, Jamal. Yana, Zack, aku minta tolong korang hantar duit tu kat hospital. Bagi dekat doktor untuk buat operation PCT. Baiklah. Yang lain, balik tempat masing-masing. Tim dengan Najib, follow aku. Okey, baik. Okay, semua. Boleh balik tempat korang masing-masing. Okey, bos? Ya, bos? Jom semua. Kau. Macam mana Inspektor Mail? Ada info apa kat pasal Jamal? Setakat ni tak ada lagi tuan. Kami dah cari berata tempat tapi kami tak ada jejak pun pasal Jamal tuan.